Seterusnya anak pelajaran kali ini, iaitu bahagian yang kedua tentang mad yang dinamakan mad far'i. Mad far'i ini cawangan, pecahan daripada mad asli. Kerana kalau tidak ada huruf yang ketiga ni, huruf saksi alif waw ya ni, tidak ada, jadi panjang semua. Jadi mad far'i ini adalah pecahan daripada mad asli juga. Itu kata far'i itu pecahan, cawangan atau cabangan kita kata. Jadi apa arti mad far'i ini anak? Mad far'i ini yang sebenarnya artinya apabila terdapat mad selepasnya ada huruf hamzah atau huruf sukun, makna huruf mati. Sukun itu huruf mati. Itu dia kata mad far'i. Jadi ketika mendapat hamzah selepasnya, ketika terdapat sukun, dia baca lebih daripada mad asli. Dengan sebab hamzah, dengan sebab huruf sukun mati tadi. Kalau tidak kerana dia, yang dua ni kita tetap baca dua harakat saja. Tapi kerana ada hamzah tadi, ada kerana sukun huruf mati, maka boleh dibaca lebih daripada dua harakat. Sebab itu kata mad far'i. Adapun jenis mad far'i ni anak, terbahagi kepada 11 mad. Ya, 11 jenis mad. Cuba kita lihat kepada grafik kita anak dan sama-sama ikuti dan sama-sama catat ya. Catat tulisnya. Yang pertama tengok anak. Ikut semua. Mad wajib muttasil. Cuba. Mad wajib muttasil. Itu yang pertama. Ikut tengok grafik. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Itu yang kedua. Yang ketiga, mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Yang keempat, mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Yang kelima, mad lin. Mad lin. Yang keenam, mad lazim kilmi muthaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Lagi sekali betulkan, mad lazim kalimi muthaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Yang ketujuh, mad farq muthaqqal. Mad farq musaqqal. Yang kelapan anak, mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang kesembilan, mad farq mufakhaf. Mad farq mukhaffaf. Yang ke-10, mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Yang akhir sekali, yang ke-11, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Itu dia anak yang telah kita catat ya dalam grafik kita. Setiap satu ni cikgu nak bincangkan supaya dapat anak faham betul-betul dan dapat kita membaca segala mad far'i ini dengan tepat insya-Allah. Itulah dia anak. 11 jenis mad far'i yang dibaca kadar panjangnya lebih daripada mad asli. Sebab kata far'i sebab boleh baca lebih. Dan mad far'i ini dibahagikan kepada 3 bahagian pula anak. Catat ya. Diberikan kepada 3 bahagian yang 11 tadi, kita bagi kepada 3 bahagian. Mari kita lihat kepada grafik kita anak. Adapun bahagian yang pertama dipanjangkan dengan sebab hamzah. Dia berbunyi panjang adalah dengan sebab adanya huruf hamzah selepas mad. Berapa mad yang dipanjangkan sebab hamzah ni? Ada 3. Catat dan ikut anak. Yang pertama, mad wajib muttasil. Cuba. Mad wajib muttasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad silah tawilah. Mad silah tawilah. 3 mad ini dibaca panjang kerana huruf hamzah selepas mad tadi. Bahagian yang kedua, lihat kepada grafik kita anak. Kali ini dipanjangkan dengan sebab mati kerana waqaf. Ya, dimatikan dia huruf yang akhir kerana waqaf, kerana berhenti. Hanya 2 saja ada yang sebab waqaf ni. Cuba ikut yang pertama. Mad arid lis-sukun. Cuba kata. Mad arid lis-sukun. Yang kedua, mad lin. Mad lin. Ini kerana waqaf, kerana dia mati, dipanjangkan. Bukan sebab hamzah tadi. Hamzah 3, ini ada 2. Yang ketiga anak. Bahagian ketiga, dipanjangkan dengan sebab sukun lazim. Apa itu sukun lazim? Kerana mati asli, tetap. Baca waqaf pun dia mesti mati. Baca wasal pun dia mesti mati. Setelah kita berjumpa, dia mesti huruf ni mesti mati. Berapa dia anak?
6 mad ada di sini. Cuba lihat, apa mad yang 6 ni yang dia mesti baca lebih daripada 2 harakat ini? Kerana sebab sukun lazim artinya mati yang asal. Yang pertama, cuba ikut. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Yang kedua, mad farq muthaqqal. Mad farq musaqqal. Yang ketiga, mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang keempat, mad farq mukhaffaf. Mad farq mukhaffaf. Yang kelima, mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi Yang musaqqal. akhir, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Itulah 3 bahagian. Sebab dipanjangkan bacaannya anak-anak, ya, daripada mad asli.